Baru-baru ini, pemilik restoran Opa Zuzu meluahkan rasa kecewa sebab seorang Grab food rider tidak menjalankan tugas dengan baik. Akibatnya, pelanggan bagi review 1 star kepada restoran Opa Zuzu. Apakah yang berlaku sebenarnya? Tanpa buang masa, jom saksikan video ini sampai habis. Okay guys, video ni aku tuju kepada khas untuk food delivery dekat Malaysia ni lah. Okay, yang beg oreng, beg hijau, beg pink. Okay, semua tolong notice dengan rider ni. Okay, nama dia Syarul Azwan bin Muhammad Suhaimi. Okay, rider ni sangat-sangat biadab, sangat-sangat kurang ajar. Kalau nampak feedback daripada customer ni, tiba-tiba aku dapat review daripada customer aku yang order Grab kat kedai aku, yang bekas claim aku pecah. And langsung tak ada kuah. Dia kata kuah langsung tak ada, isi apa pun tak ada. Sebab benda ni memang tak pernah berlaku. Benda ni takkan pernah berlaku. Packaging kita orang tak mungkin pecah sampai macam tu. And aku pun dah call customer. Customer cakap memang betul, kedai dia ni kurang ajar. Dia customer request untuk letak tempat sepatutnya, dia campak dekat lantai sahaja. So customer ni memang sabotage kita orang. Tolong ban rider ni. Tolong notice ban rider ni. Okay, kami ada bukti semua. CCTV kami semua ada. Okay, tolong ban dia. Muka dia kami akan sebarkan sekarang. Thank you semua. Saya harap korang boleh share video ni dekat semua orang supaya semua orang alert and notice lah pasal isu ni. Sebab benda ni sangat-sangat melampau. Bagi saya sangat-sangat melampau. Okay, and video ni saya harap dapat pengajaran dekat semua rider-rider dekat dalam Malaysia ni. Rider-rider food delivery semua. Supaya diorang tak buat benda-benda macam ni. Saya akan pastikan benda ni viral supaya dia tak dapat lagi nak jadi rider dekat dalam Malaysia ni. Alright, itu saya boleh. Assalamualaikum. Bye.